Hari ni kita nak buat spicy kerabu ramyeon. Biasa kita makan kerabu Thai kan. Hari ni kita nak buat yang jenis spicy punya. Kalau korang suka pedas, mesti kena try resipi ni. Tapi asas dia tetap sama. Kita guna asas kerabu Thai tu. Simple je resipi ni. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita perlukan macam sausage, fishball ataupun crab filament. Kita nak rebuskan dia. Tapi rebus jangan lama sangat, sekejap je. Bila nampak dah kembang sikit, kita boleh angkat dan kita tepikan sekejap. Kemudian kita perlukan lebak ramyeon rabuki flavor. Lebak ramyeon ni kalau boleh dapat kat kedai, macam biasa dalam dia ada dry noodle. Lepas tu disertakan sekali dengan 2 perisa dia. Kalau korang nak makan terus pun boleh, nak olah jadi kerabu pun boleh. Korang jangan risau, dia diiktiraf halal oleh JAKIM. Lebak ramyeon ni banyak flavor, contohnya seafood flavor dan banyak flavor lain. Kita nak rebuskan sekejap kita punya dry noodle ni. Korang rebus sekejap juga. Kita nak kita punya dry noodle ni kembang sangat. Bila dah okey, korang boleh angkat dan ketepikan. Kemudian korang boleh masukkan dalam 2 sudu besar chili oil. Lepas tu kita masukkan perencah serbuk lebak ramyeon tadi. Ada 2, korang masukkan je semua dua-dua ni. Kemudian kita boleh perahkan sedikit limau nipis, sebab kita ada combination pedas, masam dan juga manis rabuki flavor tadi. Kemudian korang masukkan air rebusan dry noodle tadi. Lepas tu kita masukkan kita punya noodle. Kemudian kita boleh masukkan kita punya berbola, sosis dengan crab filament tadi. And then korang boleh masukkan daun ketumbar. Kalau korang suka, korang boleh masukkan carrot. Lepas tu kita gaul lah sampailah dia sekata. Kalau korang nak try resipi ni, korang jangan lupa record video atau tangkap gambar, share di social media korang dan tag Lebak Foods. Nanti korang berpeluang untuk dapatkan RM100 duit raya melalui Touch and Go e-wallet. Kemudian siaplah kita punya spicy kerabu ramyeon. Tak susah resipi dia, semua boleh buat. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.